Seperti biasa, cerating 1 tahun 1 kali trik candat. Okey, video ni diambil pada 1 Muharram bersamaan dengan 17 Jun 2026. Kalau ikutkan sebenarnya aku salah booking kan. Aku nak booking pada bulan Cerah sebab sotong ni lebih galak pada bulan Cerah. Tapi tu booking bulan gelak kan 17 Jun. Sebab ingat ke tu bulan Islam. Tapi tak apa, trik tetap diteruskan. Jadi kita kena bekerja keras. Okey, jadi video ni kita ambil kita turun di spot pada pukul 5 petang bersama dengan cerating fishing team Bot Azrul, Bot Kasih Sayang. Jadi sebelum tu kita dengar penerangan daripada Anchorman. Anchorman memang terbaik. Ikat tu pandai-pandai lah. Macam mana cara tak nak bagi lepas. Nak buat sipor dulu ke, nak ikat 3-4 kali ke, atau pulang. Tapi panjang dia. Okey, untuk bot ni player boleh masuk 7 orang. Seperti biasa untuk trik kali ni kita ada top 4 Pantin Selangor, top 4 daripada Teras Marai, top 4 daripada Lepor dan juga top 4 daripada Kuantan. Jadi inilah suasana pada petang ni. Dan petang ni sebenarnya cuaca hujan sebab dia jangka memang hujan petang Jadi untuk sesi petang memang kita tak ada langsung video. Dan terus video tu melangkah ke sesi malam. Ini pada pukul 8 malam lah. Waktu ni arus memang cantik lagi. Dapat juga dah hasil sotong ada. Ada sotong kecil, sotong besar semua ada. Inilah suasana dia. Zuri. Oh my. Oh, dia Burzon jadi Okey geng, cakap pasal candat sebelum ni kita percaya candat duel ada candat killer. Rupanya candat Burzon yang murah tu dekat lagi killer kan daripada candat duel. Oh, memang jadi siapa yang pakai candat Burzon memang tak rugi geng. Oh. B. Wah. Candat sotong pada waktu ni bukan senang kan. Bukan nak kata tak ada sotong. Sotong memang ada sebab kita dah berada di atas telur dia geng. Cuma ada masa dia ambil, ada masa dia tak ambil. Ubat dia kena rajin, jangan tidur. Mungkin dia ambil pukul 8, dia tak ambil pukul 9, dia ambil semula pada pukul 12. Macam itulah panggil sotong. Akhirnya. Jadi waktu ni pukul 1 pagi pukul 1 pagi arus padu kan. Siapa yang pakai batu ladong ataupun twist bawah 100 gram memang akan anyut kan. Sambil kita rehat sekejap kita tengok bintang, kebetulan nampak pula ikan selor duduk makan plankton dekat atas air. Jadi kita apa lagi? Kita pakai plan B. Jadi kita bagikan tugas, ada player yang main Apollo, ada player yang main sotong. Sebab sotong pun ada lagi. Okey, inilah keadaan dia. Boleh lagi, dia hidup. Nah, ya. Inilah hasil Apollo yang kita dapat. Ikan campur-campur Ada selayang, ada selor Ada macam-macam ikan lah waktu ni. Jadi alhamdulillah ada juga hasil untuk kita kutip-kutip. Okey, dan juga macam biasa menu paling penting Maggi sotong kena ada kan. Sebab Anchorman kita masuk Maggi memang sedap kan. Sotong. Okay, sambil tu ada warung kita dia cantik lagi dapat juga sotong pada waktu ni. Betul ke? Puluh. Okay, aku kena makan, tak makan. Masih panjang lagi weh. Masih panjang lagi. Trik sotong, kalau tak ada Maggi sotong memang rugi jadi pastikan bawa Maggi, nanti Anchorman ataupun tekong akan masuk atau bot. Tu tengok tempat batin kita berselera kan, makan sotong fresh atau bot memang padu kan. Oh panjang. Okey, waktu ni sekitar pada pukul 5 pagi 5 pagi waktu ni arus dah mula slow, arus mula nak pasang semula. Waktu ni sotong mula galak semula. Jadi macam biasalah, ada yang main ikan, ada yang Apollo ikan, ada yang main sotong. Waktu ni memang waktu-waktu yang orang kata waktu-waktu yang kita masang lah. Sotong dengan ikan tengah galak. Alah pi. Ada. Pandai macam ni. Tak. Oh, mabang. Pandai lah, Mai. Pandai lah, Mai.
Okey, waktu ni jam pukul 7 pagi Bila sotong dah kurang, kami ada plan lain. Untuk makluman korang, Cerating adalah tempat yang paling best untuk memancing ikan krisi bermula daripada bulan 6 sampai ke atas. Sebab krisi kat sini kasar-kasar. Lagi lewat lagi kasar. Jadi kita pun ubah plan. Tidak, aku ada video special punya dah. Kalau kau nak masuk dalam video kau edit nanti rugi. Kalau ikutkan video ni panjang kan, memang panjang. Video canak sotong mabang, video bermain tenggiri, video main bottom drift, memang banyak kan. Jadi kita tak dapat lah nak masukkan dalam satu video. Jadi kita tunjuk hasil saja. Untuk hasil daripada petang semalam sehingga tengah hari. Sebab tekon direct masa kan, memang lama kan. Jadi alhamdulillah rezeki kami dapat juga hasil macam ni kan. Oh, kisi bunyi ambo. Merah. Bujuk ni. Siapa ke dah ni? Alhamdulillah ni hasil hari ni Masa-masa sotong payah dapat jugalah anggaran ni. Sotong saya jarah ni, saya lemang. Lemang banyak kan, lemang. Alhamdulillah. Pergi habis lemang berapa borong dengan tekong Azrul Cerating fishing team. Kau baik punya.